Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah kita siap projek performance untuk kereta Proton Arena ni. Jarang-jarang kita buat review kereta Proton kan. Tapi kereta Proton ni kalau korang tengok memang terbaik. Sporty. Okey, first kali kita tunjuk bahagian enjin dia. Apa yang kita dah buat. Okey, inilah enjin dia. Enjin VR4, head dia, block dia Evo. Okey, bahagian enjin kita dah buat forge punya piston, conrod, main bearing, conrod bearing semua pakai ESCL, dengan dia punya oil pump pun kita pakai SCL. Macam turbo, banana semua memang asal daripada kereta ni. Kita cuma buatkan dia punya block. Lepas tu kita ada penambahan untuk main ECU lah. Main ECU mini dengan wiring harness semua buat baru. Okey. Jadi semalam dah dyno, horsepower dia total 260 dengan boost 1 bar. Jadi kita cut RPM 6000 supaya dia lebih selamat sebab piston baru. Kita bagi dia masak dulu. Okey, alang-alang tu kita review sekali dia punya kereta. Tengok sport rim depan dia. Belanja kan. Sport rim dia Evan Haji, Evan Racing. Ni Black Racing. Black Racing 17 inci dengan tayar Evanova Eddy Onai. Brembo lagi. Okey. Waktu pintu depan dia carbon fiber. Ni projek Arena ni memang gempak lah kereta dia. Waktu tengok dia punya colour merah-merah orange, ada kristal. Tengok dia punya fitment dia memang cun kereta ni Jadi sekarang kereta dia dah siap. InsyaAllah hari ni owner nak ambil kereta dah. Sebelum owner ambil kereta, saya test drive semua. Bahagian enjin memang tak ada masalah. Dia punya suspension dia semua memang padu pun kan. Jadi yang mana yang korang berminat nak buat kita orang untuk review balik korang punya enjin, boleh roger. Okay, jangan lupa like, komen dan share sekali. Assalamualaikum.